Saya tengok memang dunia semakin celaru untuk menentukan sekarang ni siapa yang boleh tentukan apakah yang benar. Sebab walaupun lepas Perang Dunia Kedua dan sebagainya kan, misalnya muncul deklarasi, convention yang dikatakan sebagai pembingkai kepada bagaimana manusia sepatutnya berfikir tentang kehidupannya kan, tentang hak asasi, tentang macam-macam lah. Maknanya manusia dah menganggap lepas ni tak boleh dah lagi kuasa tu kuasa menentukan apa yang benar kan. Bukan survival of the fittest. Kita dah ada satu dunia yang ada institusi, kita dah ada kerangka, ada convention, ada deklarasi. Tak boleh semua seolah-olah macam tu lah. Dan semua ada satu undi yang sama dalam tapi masih lagi ada kuasa veto. Maknanya sangkaan manusia lah, sangkaan manusia. Tapi hari ni apa yang berlaku dalam kes Israel Palestin dipromok kepada manusia. Digambarkan begitulah kepada manusia, dan boleh dikatakan manusia pun terima lah kan, sebab dia menyangka betul. Dan maksudnya dah tu dia membentuk sarkofah manusia. Masyarakat dunia terbentuk sarkofah menerima itu sebagai benar. Jadi percaya bahawa itu sudah menjadi realiti baru. Kan? Walaupun tapi apa yang berlaku dalam kes Palestin dan Israel ni membuka semula fail yang patutnya orang kata dah simpan dalam laci. Maknanya hakikatnya dunia masih lagi bercelaru dalam menentukan, ataupun kebenaran tu masih bukanlah masih lagi formatnya macam dulu. Mungkin kalau saya boleh sebut, ditentukan oleh siapa yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ni siri ke berapa dah kita? 18. Oh, banyak dah. 18. Boleh tahan juga lah. Jadi kita ialah format saya selalu, sebab kita jarang-jarang tak kerap lah, bukan hari-hari punya podcast. Kadang kita kena peringat semua. Perbincangan kita ni bersekitar kepada soal pemikiran, soal epistemologi, soal maknanya kaedah-kaedah besar dalam, supaya kita ada paksi ataupun memandu masyarakat untuk berpegang pada apa yang betul dan apa yang benar, dan tidak hanyut dengan perkembangan semasa, input-input yang celaru dan sentimen dan sebagainya, menyebabkan kita mengambil langkah-langkah ataupun pertimbangan yang tidak betul. Jadi kita sentiasa menyeru kepada fikir dulu, fikir sejenak, tengok balik apa sebenarnya sedang berlaku kan. Jadi angle-angle itulah mungkin menjadi mehwar ataupun sudut perbincangan kita. Jadi hari ni kita tak boleh lari lah daripada apa yang sedang berlaku atas dunia hari ni. Maknanya pertemuan yang sangat memuncak, sangat memuncak. Dia bukan konsep ataupun isu-isu tempatan semasa sahaja yang maknanya yang mudah diuruskan, tapi kita berdepan dengan soalan besar dalam hala tuju dunia kan. Mana soal falsafah yang diajar dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran kita dulunya dalam kitab, dalam maktabah mungkin di kuliah-kuliah. Hari ni kita tengok tajsid dia real pertemuan tu dalam menentukan sebenarnya pola kita ni berada di mana, dan apa fenomena yang sedang kita saksikan ini. Dan itu mungkin saya cadangkanlah kita tengok dari sudut naratif, pertemuan naratif. Secara kasarnya dulu, mungkin lepas tu kita boleh tengoklah naratif ni sebenarnya apa sebenarnya inti kepada perbahasan tu. Jadi kita tengok di peringkat antarabangsa lah. Peringkat antarabangsa ni kita boleh katakan pertemuan wujud di antara Palestin dengan Israel.
Sebenarnya walaupun kita sebut Palestin, Israel tempatnya di Timur Tengah, tetapi dia sebenarnya melibatkan struktur sistem antarabangsa. Dan dia bukan struktur organisasi saja, tapi struktur fikir yang telah membentuk pemikiran manusia selama ini adalah untuk mengukuhkan sistem antarabangsa yang sedia ada itu. Jadi perbahasan yang kita tengok pertemuan di antara Palestin dengan Israel itu bukanlah pertemuan kemerdekaan semata-mata, tetapi kita boleh tengok dari sudut bagaimana kebenaran itu dilihat, ataupun bagaimana neraca dan keseluruhan berfungsi ataupun diketengahkan. Jadi kita mungkin semua orang merasai tapi tidak mengungkapnya satu pertarungan besar, pertarungan naratif yang besar dalam konteks neraca. Dan sebenarnya siapa kebenaran itu di mana, dan bagaimana mendefinisikan kebenaran. Ini soalan basic balik. Sehingga Israel yang jelas-jelas sejarahnya menduduki Palestin, cubalah dengan disokong oleh kuasa besar mereka, Eropah dan sebagainya, untuk mengatakan bahawa itu adalah hak, itu adalah kebenaran. Mana yang dia buat tu. Mana pendudukan itu, penjajahan itu adalah kebenaran. Dan sesiapa yang menentangnya adalah menentang kebenaran. Maknanya sehingga mengharuskan pembunuhan, mengharuskan genosid, mengharuskan segala-galanya, kerana naratifnya yang dibuat ialah mereka itu yang benar, mereka itu yang hak, dan yang lain itu adalah batil. Jadi cubaan nak membebaskan maknanya sedangkan satu pihak yang lain, maknanya secara fitrahnya, secara semula jadinya, secara ilmunya, secara apanya, kita telah beriman, maknanya secara bahawa orang yang tuan tanah itulah yang hak, kan? Mana orang yang tuan tanah itu yang berhak, dan tuan tanah itu yang berhak mempertahankan tanah dia. Dia orang yang diceroboh berhak mempertahankan maruah dia. Jadi tapi tidak itu yang kuat, tidak itu yang menang, tidak itu yang diterima, tidak itu yang diiktiraf, tidak itu yang disokong, kan? Jadi keadaan begitu menyebabkan satu kecelaruan kepada sistem nilai itu sendiri. Kan? Jadi saya itu yang mungkin kita boleh tengok ke mana ataupun macam mana perkara ni, falsafah apa yang dipakai ataupun kaedah apa yang dipakai, dan bagaimana sebenarnya harus benda ni berlaku dan seharusnya dilihat. Dan yang saya sebutkan tadi dalam konteks ataupun saya namakan sebagai pertemuan naratif, kan, yang kita lihat hari ni. Mungkin kalau masih lagi background aku, saya rasa apa yang Ustaz bawakan tu dulu pun pernah juga cuba. Maknanya kita boleh tengok persamaan dengan apa yang berlaku masa zaman imperialism, kan, zaman British melebar luaskan empire-nya pun, dia mengubah juga naratif, mengatakan bahawa apa yang dilakukan ini ialah benda yang benar demi menyebarkan ketamadunan, kemajuan pembangunan. White man burden. Kan, White man's burden. Tanpa mereka tu tidak wujudlah pembangunan, industri dan sebagainya. Sehingga bahkan diterima pun oleh orang yang asalnya melawan, kan, maka mereka pun menerima betul lah. Inilah dia, maknanya telah berubah. Padahal segala yang mereka lakukan sebaliknya, kan. Tapi dengan apa yang mereka gunakan, all the mights, maknanya segala kekuatan, segala advancement yang mereka hadir tu, berjaya mendefine semula
apa yang benar kan. Jadi juga saya kalau baca zaman tu orang pun terfikir, jadi sebenarnya macam mana kita berfikir tentang kebenaran masa tu kan. Jadi sebab tu muncul banyak pemikir-pemikir yang menyoal perkara-perkara ni, dan hari ni dia biasanya dibaca sebagai pemikir yang bersifat dekolonial lah, pemikiran-pemikiran dekolonial. Jadi hari ni cuma betul saya setuju macam Ustaz sebut, hari ni orang kata masalah tu yang sama tetapi on steroid. Maksudnya makin celaru sebenarnya. Saya tengok memang dunia semakin celaru untuk menentukan sekarang ni siapa yang boleh tentukan apakah yang benar. Sebab walaupun lepas Perang Dunia Kedua dan sebagainya kan, misalnya muncul deklarasi, convention yang dikatakan sebagai pembingkai kepada bagaimana manusia sepatutnya berfikir tentang kehidupannya kan, tentang hak asasi, tentang macam-macam lah. Maknanya manusia dah menganggap lepas ni tak boleh dah lagi kuasa tu kuasa menentukan apa yang benar kan. Bukan survival of the fittest. Kita dah ada satu dunia yang ada institusi, kita dah ada kerangka, ada convention, ada deklarasi. Tak boleh semua seolah macam tu lah. Dan semua ada satu undi yang sama dalam tapi masih lagi ada kuasa veto. Maknanya sangkaan manusia lah, sangkaan manusia. Tapi hari ni apa yang berlaku dalam kes Israel lawan Palestin, dipromok kepada manusia. Digambarkan begitulah kepada manusia, dan boleh dikatakan manusia pun terima lah kan, sebab dia menyangka betul. Dan maksudnya dah tu dia membentuk sakofah manusia. Masyarakat dunia terbentuk sakofah menerima itu sebagai benar. Jadi percaya bahawa itu sudah menjadi realiti baru. Kan? Walaupun tapi apa yang berlaku dalam kes Palestin dan Israel ni membuka semula fail yang patutnya orang kata dah simpan dalam laci. Maknanya hakikatnya dunia masih lagi bercelaru dalam menentukan, ataupun kebenaran tu masih bukanlah masih lagi formatnya macam dulu. Mungkin kalau saya boleh sebut, ditentukan oleh siapa yang kuat. Okay, adakah itu bahasanya? Format maknanya adakah yang kuat, yang benar itu, yang dikatakan benar itu sebagai benar. Kan? Yang diklaim sebagai benar itu, benar. Kan? Sebab dia bawa indikasi kalaulah kebenaran itu boleh dimenopelik. Dan boleh dipujuk rayu kan, oleh kerana entah miskin, entah lemah, entah mundur, terimalah bahawa penjajah itu adalah pembawa kemajuan. Kan, penjajah itulah yang sebenarnya yang akan menyelamatkan, memberikan kamu hak yang kamu sepatutnya dapat. Maknanya kalimah penjajah itulah sepatutnya yang kamu kena itulah sebagai yang berhak, memberikan kamu hak. Kamu sebenarnya tidak ada hak, tapi kamu dapat hak kerana diberi hak oleh penjajah. Jadi celaru, maksudnya macam mana kita, orang yang seorang individu dalam masyarakat boleh merasakan bahawa hak dia tu terjamin, hak dia terpelihara dan dia boleh rasa aman. Kalau itulah naratif dia, ataupun kaedah yang diterima dalam menentukan hak. Sebab macam tadi Ustaz sebut tu, patutnya logik je kan. Seseorang yang ada tanah, maknanya fitrah ataupun boleh kata fitrah manusia, termasuk juga logik manusia menerima tanah dia duduk situ, rumah yang dibina, maka dia mempertahankan kehidupan dia di atas situ dengan Cuma saya pernah tengok satu video ambassador Israel dekat UN. Ini dalam tahun 2022 tak silap macam tu. Sebelum mula dia nak berucap tentang Israel ni punya satu right to exist, untuk wujud. Tapi dia mula tu dengan cara bukan pergi pada sejarah ke apa. Tiba-tiba dia ambil dia punya apa yang Yahudi pakai tu, kepa istilah dia kan. Kemudian dia pun buka Taurat dia dan dia baca ayat yang menyebutkan bahawa tanah antara dua sungai yang dijanjikan kepada keturunan Ibrahim. Jadi saya pun pada saat itu terfikir, jadi seolah dia mengklaim atas tanah ini pada satu sudut dia nak cuba menggunakan adanya satu sos luar yang mengiktiraf hak dia orang untuk berada kat sini.
divine punya authority lah, seolah-olah keberadaan dia atas divine punya authority. Tapi pada satu sudut juga seolah kat situ wujudnya satu manipulasi kebenaran lah. Maksudnya dia nak manipulate benda tu, sebab yang tu pun dah manipulate kitab tu pun dah berapa lama manipulate. Nak kata masih lagi dia authority turun daripada Tuhan pun satu persoalan kat situ kan. Tapi seolah maknanya kat situ dia pun sendiri masih lagi tak berani untuk menyatakan secara diri dia sendiri dia berhak atas tanah itu atas kekuatan dia. Tapi lebih kepada dia nak kata dia berhak atas tanah itu seolah Tuhan beri pada bangsa dia. Seolah pada satu sudut macam tu lah, celaru jugalah dia nak pegang benda satu kan. Sebab kalau dia tunjuk secara kekuatan, sudah tentu masyarakat pun akan bersoal. Kalau dia nak kata hak dia disebabkan Holocaust yang berlaku dekat Eropah pun, masyarakat pun akan bersoal. Sebab Holocaust tu pun berlaku dekat Eropah, dilakukan oleh bangsa lain dan sebagainya kan. Tak berkait pun dengan tanah tersebut. Jadi yang bila dia katakan sebagai the Jewish problem, penyelesaian, solution kepada the Jewish problem tu untuk mendapatkan tanah Palestin, orang pun tak akan bersoal apa kaitannya dengan segala pengalaman-pengalaman pahit dalam bangsa dia tu. Jadi dia pun sendiri tak boleh nak bina, dan akhirnya banyak yang ditunjukkan sekarang ini adalah lebih pada dalam bentuk kekuatan lah. Dan saya pun pernah baca satu berita, tak silap Netanyahu dia pernah juga claim macam tadi disebutkan tentang imperialism. Dia kata kalaulah Israel tak ada dekat Middle East ni takkan bangun pun. Takkan ada teknologi, pembaharuan. Seolah sepatutnya dia kata negara-negara sekeliling ni patut berterima kasih dengan Israel yang wujud kat sini. Itulah yang membawa kemajuan pada dia orang lah. Dan puak-puak yang menerima tatbik ni pun itulah yang dia telan. Itu yang dia telan. Dan saya pun dah pernah dengar dekat Malaysia ni pun. Maknanya orang yang berfahaman begitu. Mana yang menerima kewujudan Israel itu sebab mereka mengatakan kemajuan dunia itu datang di situ daripada Israel. Jadi dan itulah sebab yang mana apa yang menerima tatbik tu. Kata logik akal, kenapa nak terus berperang? Kita terima dia sebagai legitimate, sebagai negara yang wujud legitimate. Kita bertaamul dengan baik, berdagang, masing-masing dunia aman, masing-masing untung. Jadi, benda tu dah kita tengok, dah try kan. Benda tu dah try dan hakikatnya tapi sebelum tu poin yang anda sebut tadi tu, apa nama ni, yang bersandar kepada sumber sumber wahyu tu, itu adalah satu tactical, satu bentuk maksudnya emotionally lah, maknanya menyandarkan satu projek yang batil, yang penjajahan, untuk bersandar kepada syariat, bersandar kepada wahyu, mencari syariah, mencari syariah daripada mencari wahyu, legitimasi. mencari legitimasi daripada wahyu. Itu satu, maknanya memberi warna agama kepada satu bentuk kebatilan, satu penjajahan, tapi diberi warna agama. Itu satu kata apa, kalau kita satu tipu daya yang sangat licik, satu bentuk yang kita dapat sangat licik, macam mana benda tu digunakan dengan Orang sebut apa, kalimatul haq yuradu bihil batil lah. Tapi nak kata tu kalimatul haq pun satu soalan. Dia bukan kalimatul haq. Sebab dia balas, dia kata kalau orang Islam boleh guna ayat Quran untuk membela Masjid Al-Aqsa, apa kami tak boleh buat macam ni? Jadi fair lah. Masalah dia pergi ke situ kan. Tapi orang pun argue betul ke you punya kitab tu is authentic dan sebagainya. Kena counter kat situ pula kan. Betul ke yang dia sandarkan tu pun benda yang boleh menyandar, boleh disandar untuk disandarkan padanya kan. Bila sandar pun tengok rupanya roboh juga. Dan mana kat situ kata apa, satu aspek kita boleh tengok maknanya penerimaan ataupun terpaksa menerima hakikat bahawa ada sandaran kebenaran yang sepatutnya diterima. Mana sehingga orang yang nak menegakkan kebatilan pun terpaksa menipulit benda tu untuk menjadikan kebatilan itu benar, dilihat benar. Jadi mana di sana ada sumber legitimasi
legitimasi yang keabsahan dia yang diiktiraf. Sepatutnya yang ada yang diiktiraf oleh disepakati oleh semua. Maknanya kebenaran itu benar adalah satu yang tidak boleh dicabar. Tidak boleh dicabar. Wujudnya satu titik tetap yang tidak berubah, yang benar, diperlukan oleh manusia. Tidak boleh. Maknanya sistem dunia ni memang akan tertegak atas titik kebenaran itu. Jadi titik kebenaran itu sepatutnya ditegakkan, bukan sebagaimana ianya, bukan dimanipulasi untuk satu golongan ataupun satu orang yang menginginkan sesuatu untuk kepentingan diri dia, menepelik kebatilan atas menepelik kebenaran untuk mendapat hasil yang dia kehendaki, kebatilan yang dia kehendaki, kebatilan yang dia nak capai. Jadi kalau kita buat contoh, mana ni contoh mudah seorang yang ni dia tak berhak pun atas duit tu, tapi dia create cerita, create naratif, bina persepsi, dan oleh kerana dia lebih besar, lebih kuat, itu duit dia. Mungkin dia boleh kata sekarang ni kebenaran itu di situ, bukan milik siapa-siapa manusia yang boleh claim. Kita fight tunjukkan siapa yang lebih boleh mendefinekan apa itu kebenaran. Maka mereka pun bina kekuatan. Dan orang yang kata itu tak benar semua, awak tak buat apa untuk menunjukkan. Jadi kami definekan lah. Sekarang ni fair play terbuka kepada semua, gelanggang terbuka, tentukan. Maka dengan kekuatan kami boleh menentukan. Jadi istilah fair play tu maknanya yang kita kata peluang yang adil, yang sama rata, padang yang sama, itu sebenarnya tak betul pun. Mana pada istilah kata peluang yang sama rata, tapi kita telah menyisihkan seseorang daripada kekuatan. Okey, bagi kalau betul bagi bina kekuatan sama-sama, dia sama-sama kuat, sama-sama kuat, kita bertarung, kemudian kita kalau nak guna kaedah itu, biar itu yang berlaku. Kalau banyak kebenaran ditentukan oleh nuklear siapa paling kuat, benar kan semua? Benarlah semua. Kenapa tak benarkan orang buat nuklear? Kenapa tak benarkan orang ni memiliki harta untuk defend diri dia, memiliki senjata yang boleh mendefend diri dia? Tak benarkan harta beruang pun. Tak ada duit pun. Harta tak benarkan semua benda. Kenapa sistem antarabangsa menyekat itu semua? Kenapa kita tak boleh berdagang dalam certain perkara dan boleh berdagang dengan certain perkara yang lain? Kalau istilah makna kita kata kebenaran itu, semua ni datang, sebab tu saya cakap tadi, benda ni asalnya duduk dalam maktabah, dalam kuliah. Tapi sekarang kita cabar tengok dalam realiti. Sebenarnya itu benarkah apa yang dikatakan sebagai benar itu benar? Jadi poin yang disebut tadi tu menarik lah, mana untuk kita tengok contoh yang menjelaskan apa yang kita nak ceritakan. Kalau kita katalah peluang ekonomi yang diberikan oleh British kepada bangsa tertentu dengan kekayaan tertentu dan memiliki 80% peluang ekonomi, kemudian kita kata ini ruang yang adil, di sila datang ke depan, itu kebenaran ada di sana, semua orang boleh pilih. Adakah itu satu yang adil? Adakah itu membawa kepada keadilan dan manusia rasa dia dapat hak yang adil di situ, sedangkan dia datang dengan tangan kosong? Datang dengan selipar jepung dan tak ada duit, tak ada modal dan tak ada apa. Jadi dakwaan itu, medan sama ada di peringkat kecil kita tengok dalam negara kita atau peringkat antarabangsa, sama. Sama kalau anda kata kita fight, bagilah kawan ni bina kekuatan dia. Ini pun kalau kita kata dalam konteks negara Palestin pun, negara Palestin tak akan dibenarkan ada senjata pun. Itu saya mana kita dengar ucapan Mahmud Abbas, kata negara Palestin yang tidak bersenjata. Macam mana negara tak ada senjata? Siapa nak jaga hak dia? Siapa akan jaga hak dia? Kalau ikut tak penuh definisi negara pun tak cukup. Tak boleh panggil negara. Jadi
kita, sebab tu poin kita sekarang ni, ini perbahasannya kita berada dalam pertembungan naratif yang sengit, yang zalim. And maknanya untuk menjadikan sebab kita akan menjurus ke arah memaksakan kebatilan itu supaya dianggap kebenaran dengan kekuatan. Kan? Maknanya adakah dunia ini menuju kepada sistem yang macam tu? Maknanya kalau kita dulu faham maknanya untuk kebahagiaan dunia, kan? Maknanya kita kena keluar daripada apa yang kita istilah kepada amalan undang-undang hutan, di mana yang kuat itu undang-undang rimba, and yang kuat itu yang menentukan kebenaran, yang menentukan hak dan sebagainya. Adakah kita menuju ke situ? Maknanya adakah dunia ni dijanjikan kebahagiaan, dijanjikan dengan keadilan dan sebagainya, nilai-nilai sejagat lah, nilai-nilai sejagat yang bukan main cantik kononnya. And dengan sistem rimba yang kita modenkan. Setengah orang cakap, Ustaz, apa yang berlaku ni menunjukkan bahawa muhawalah ataupun eksperimen memiliki dunia yang tidak ada undang-undang rimba itu memang gagal. Dan hakikatnya dunia ni daripada dulu sampai ke sekarang memang rimba. Terimalah fakta ini. Beza dia rimba yang aman atau rimba yang rimba tu hanya aman bila yang berkuasa tu senyapkan yang lain. Ketika itu berlakulah fasa aman. Sebenarnya inilah dia punya climate dia punya sirok pertembungan naratif tadi tu. Mana climate dia orang dah sampai ke situ. Berjayanya dia untuk memaksakan orang menerima kebenaran cara itu sehingga dah terimalah. Kalau itu yang dia pakai, mana dia dah sampai climate menerima yang batil itu batil. Kan? Sebab kalau betul, saya setuju, memang terima ni bukan satu dakwaan. Tapi kalau kita teliti ucapan-ucapan yang sekarang sedang naik di belah Eropah ni, especially pada kalangan kanan, outright ni kan, neo-Nazi, ucapan yang MAGA, Make America Great Again, sebagainya ni, premis dia memang datang dari sini. Akhirnya dunia ni ditentukan oleh siapa yang kuat, dan kita kena kembali balik jadi kuat. Dan kita kena biar semua yang di bawah kita. Yang lain ni tak berbaloi untuk hidup pun. So on the rise ni, orang kata memang benda ni naik. Cuma kat Malaysia ni kita tak, setengahnya tafsir, oh ni bagus sebab ni kenaikan kebangkitan Bumi Putra, dia kata. dia ini premis tu berbeza kan. Kalau ini yang berlaku, kalau kita boleh baca apa yang akan berlaku, maksudnya masa depan kita kepada sirok yang lebih besar. Betul. Kita berdepan akan bertemu kepada perang lebih besar. Maknanya janji kedamaian, janji keadilan, janji kebebasan dan sebagainya itu dah akan jadi habuk angin. Mau berperang bukan untuk itu pun. Akan jadi habuk angin. Maknanya tidak dahsyat benda tu. Tidak akan ada sistem, tidak ada akan masa depan yang begitu sebenarnya. Kita kena faham dari sekarang. Maksudnya daripada senario yang ada tu, masa depan tak akan jadi gitu. Sebab pertembungan tu maknanya sebab betul lah dia reflect kepada naratif yang orang kuat yang benar. Bila naratif orang kuat yang benar, maka semua orang akan mengambil pendirian dia kena untuk dapat dia punya hak, dia dapat ni dia kena kuat. Jadi dia akan bina kekuatan dia, dan dia buat ni kuat ni pula sama falsafah dengan yang pertama. Betul tak? Sama falsafah dengan yang pertama. Maknanya falsafah dia nak kuat atas hak dia jugalah, nak maknanya dia akan tegakkan apa yang dia nak. Hak kata hak ke, itulah hak dia. Mana falsafah tu sama. Jadi akan lahirnya kuasa-kuasa yang akan bertembung begitu, lebih dahsyat daripada zaman dulu lagi lah. Mana mungkin kurun-kurun dulu tidak sampai tahap itu. Walaupun kita kata pertembungan manusia ni dalam mencari survivor dan sebagainya, itu mencari survivor kan. Jadi maknanya
falsafah kita tak keluar lah, makna katalah pemodenan yang berlaku ini patut keluar daripada falsafah hidup itu. Makna paling kurang manusia mencari mushtarak, mencari titik damai. Paling rendah pun sepatutnya. Tapi bermakna apa yang Ustaz sebut ni akan datang ni, itu pun dah tak lebur dah. Lebur, dia akan jadi lebur. Memang lagi rimba daripada rimba. Tapi memang saya tengok memang banyak kajian kat barat pun disebut ni ada satu kitaran yang sama sebelum daripada Perang Dunia Kedua dulu. And maksudnya kalau dulu dia ada satu dipanggil kuasa unipolar yang kuat, time tu British, yang menekan dunia ketika itu sehingga menyebabkan ketika itu naik kuasa-kuasa Jerman, Itali dan sebagainya, sebab rasa satu bentuk kekuasaan yang bentuk unipolar tu mengancam kewujudan dia orang pada identiti, pada kekuatan dia orang dan sebagainya. Jadi ada yang sebutkan sebenarnya benda ni berlaku pada hari ini sebabkan bila selepas daripada hilangnya bipolar kuasa, itulah antara Soviet dengan US tu, sekarang ni bila US yang menjadi satu kuasa yang unipolar, menyebabkan keadaan tempoh 10-20 tahun menyebabkan orang rasa ditekan. Jadi dia adalah satu respon sosial yang berlaku terhadap realiti kuasa yang dipaksakan tu lah. Jadi kat situ yang menyebabkan memang akan naik lebih banyak dipanggil right wing yang dilihat seolah-olah mengangkat identiti bangsa dia dan sebagainya kan. Dan ada yang gambarkan soalan ni lah akan bawa pada multipolar, tapi ada yang katakan sebenarnya tak akan berlaku multipolar pun. Betul. Bila sedang naik, dia akan berlaku pertemuan, akan berbunuhan satu sama lain. Semua nak paling champion untuk rimba yang tidak ada apa-apa, tidak ada kebenaran yang maknanya secara realitinya boleh berlaku tidak boleh berlaku tu mungkin boleh jadi perbahasan lah. Maknanya rasanya apa dasar yang dibuat oleh Trump tu, cara yang dibuat oleh Trump tu maknanya untuk menjadikan dia unggul satu-satunya. Jadi dia tak akan benarkan walau tadi ada kesedaran untuk bangkit dan bina kekuatan untuk mempertahankan hak, tapi mungkin dah lambat dan mungkin banyak faktor yang perlu dibangunkan semula untuk membentuk kekuatan tu. Jadi maknanya dari segi kemungkinan berlaku tu masih beberapa senario juga lah. Masih senario, tapi dunia akan bergolak begitu. Akan bergolak begitu. Jadi masalah sekarang ni ialah unipolar tu, maknanya kuasa yang satu itu kita tengok secara gersangnya, rakusnya menyatakan apa yang dia nak itu sahaja yang betul. Dan semua orang tak kira agama, tak kira apa, akan merasa dia akan hilang keadilan. Itu poin besar kat situ, hilang keadilan, hilang hak, hilang kebebasan, segala yang diimpikan. Kan? Kerana dia hilang pilihan. Apa yang dia mimpikan dia tak boleh. Maknanya kerana yang hak yang benar itu hanya apa yang mereka kata benar mengikut masalah mereka. Apa yang Yahudi kata benar mengikut masalah Yahudi. Zionis. Jadi itu akan jadi. Itu bukan akan jadi, maksudnya senario ataupun naratif yang cuba kita nampak cuba ditegakkan. Dunia menjuru ke arah yang begitu. Jadi maknanya keseruan kita hari ini ataupun idea kita, jangan melihat kebenaran dengan siapa yang kuat, tapi fahami apakah itu yang benar, kemudian lihat apa yang berlaku. Jadi kat situ mungkin tak tahulah, takut apa yang bila kita bincang dengan kerangka yang besar ni, takut orang pun hilang pusat. Jadi tu macam mana nak buat? Jadi kat situ lah. Pasrah. Pesimis lah. Kalau dengar pasrah lah nak buat macam mana. Tapi hari ni pun memang berlaku satu counter, naiklah golongan anarki yang melihat sebenarnya tak ada pun satu bentuk order yang ideal. Semua order zalim. Semua order yang sedia ada pada hari ni zalim dan perlu diruntuhkan dan sebagainya. Dan apa yang berlaku selepas itu tak kisah. Bagi dia, apabila adanya satu bentuk sistem dan order, maknanya bagi dia order adalah satu kebatilan. Jadi dia menghilangkan kebatilan, maka kita berada pada keadaan yang betul lah. Itulah satu kehampaan jama'i. Sebenarnya semenjak Taufan tu, maknanya dengan apa yang berlaku, akhirnya memang manusia merasa begitu.
Sebenarnya sekarang ni kalau kita baca balik pula, tadi kita kata kita jadi rasa kecewa, rasa hampa, rasa pesimis, kalah dan sebagainya. Tapi kita tengok ukuran ataupun perubahan-perubahan dunia, adakah dia ditentukan oleh paksi kuasa semata-mata? Dan dia sebenarnya bukan tak semestinya berlaku dengan paksi kuasa. Mana kuasa Tuhan beritahu. Maksudnya kita tengok dalam sejarah manusia, yang berkuasa itu pun jatuh runtuh. Maknanya sekarang ni hak tetap akan menang. Itu mana kita bila itu kita cerita premis itu sendiri agama. Itu kepercayaan. Satu premis kepercayaan. Bukan Ustaz pun tak percaya kan? Ustaz pun mencari rasional. Dia apa nama ni, dia akan, kita tengok apa yang berlaku pada masyarakat dunia. Kenapa mereka bangkit? Ada fitrah yang tidak apa yang ada di sebalik maknanya fitrah itu? Maknanya ada fitrah, ada kebenaran yang maknanya kecenderungan kepada kebenaran, ataupun jazibiyah kebenaran itu. Apa nama jazibiyah? Graviti kebenaran itu tetap ada. Jadi mungkin kita cerita untuk kita faham dulu apa yang sedang berlaku. Description kepada dunia ini menjurus ke macam mana, dan kita bukan nak kata itulah akan jadi, itu pasti akan tak. Bagi saya tak mesti jadi gitu. Kan? Ada banyak future boleh berlaku. Banyak senario boleh berlaku. Jadi bila berlaku macam tu, ada tindak balas dan sebagainya. Akhirnya kita bagaimana yang kita yakin, maknanya kebenaran itu benar. Kebenaran itu akan menang. Jadi dunia ini bukanlah menjadikan itu kita pandang sebagai imbihar ataupun bangga atau seronok, ataupun dengan melihat kemegahan kekuasaan dan sebagainya. Tapi kita sebaliknya pula boleh memandang secara kebenaran, maknanya secara hakikat sebalik, bahawa akhirnya kebenaran kebatilan akan tumbang. Tak mungkin dunia akan berterusan dengan paksi yang salah. Dunia berputar dengan paksi yang salah, tak mungkin. Jadi itu memberikan kita ataupun cahaya, ataupun harapan, ataupun pandangan positif kepada ni. Maknanya bukanlah bukan maksud saya cerita kita ni untuk kita rasa pesimis. Sebenarnya bagi kita maknanya kita faham cara real, tetapi di sana ada hakikat yang positif. Maknanya kalau kita lihat orang yang awam, yang tidak ada pegangan agama yang kuat, dia akan melihat dengan pesimis. Jadi kalau kita kata kita ada positif punya sides, ataupun satu gambaran masa depan yang sebenarnya bukan berlaku seperti yang dibayangkan, kita kena datangkan satu premis-premis yang boleh juga meyakinkan orang-orang yang tidak ada pegangan agama ini. Sebab kita dapat benda tu pun daripada wahyu, daripada maknanya nas kata begini, dan pengalaman-pengalaman sejarah berkata begini, dan kita meyakini secara hakikatnya bahawa kebenaran itu memang akan menang dan seumpamanya. Tapi itu untuk orang yang ada pengetahuan begitu, yang beriman lah, ataupun ada certain kalau yang tak beriman pun dia ada bacaan yang panjang dan dia faham memang akhirnya akan begitu. Tapi untuk orang-orang yang awam, dia akan kembali kepada orang awam, dia follow je. Nak buat macam mana. Itulah dia. Tapi saya tengok bertemu dengan dia macam ni, 20% dengan 20%. 20% yang percaya hak ni ada yang benar, dia bukan boleh dimanipulate, dan dia akan ni 20% pula sekarang ni yang tengah nak counter dia, yang tengah manipulate, yang tengah menghakkan yang batil ni. Kan, dan bahkan dia sampai kata dia percaya itulah yang hak tu. Kan, dia yakinkan orang itu yang hak. So baki 60% ni follow mana yang kuat. Tapi kalau secara saya pernah baca dalam ilmu sosial, dia kehendak untuk mempersoalkan balik perkara fundamental, nak mencari balik, patah balik ke belakang. Kalau dalam Islam kita sebut sebagai tajdid tu, dia adalah satu fenomena sosial yang secara naturally dia akan berlaku. Dan bila semakin celaru, bila semakin kucak kacir, manusia ni akan cari balik
dia punya sumber-sumber asal yang dia lihat boleh kukuh dan boleh dipegang. Dia tak sampai tahap tajdid lagi, dia lebih power lagi daripada tu. Taswir wakil. Maknanya perasaan, maknanya jazbiyah tadi tu yang saya guna perkataan jazbiyah kepada kebenaran, tarikan nak kepada keadilan, nak kepada keamanan, nak kepada ni, rasa terancam dengan suasana yang ada. Tabi'i lah. Titik paling tabi'i. Titik paling tabi'i, titik paling rendah. Jadi kalau itu yang akan mencabar semua manusia, manusia akan tolak sendiri. Manusia akan tolak sendiri. Sebab itu kita tengok benda ni bukan melibatkan agama. Maknanya melibatkan golongan agama, bahkan golongan Islam lebih rendah respon daripada apa yang berlaku. Maknanya bukan based on akidah, bukan asas kepada agama semata-mata. Kalau kata agama tersebut tadi, premis agama, tentu orang Islam yang lebih ke depan, lebih confident, lebih ni. Tapi apa yang sedang berlaku ialah golongan yang bukan Islam pun aktif, bahkan lebih ke depan dan sebagainya, bangkit dalam mereka tu sendiri. Dalam mereka tu sendiri. Jadi kita baca pula itu pada fenomena, tapi kita tengok pada kesan kepada realiti sosial, ekonomi dan sebagainya yang lain, kita akan dapat tengok benda ni akan meniruskan dia punya kejayaan dan merendahkan dia punya kejayaan. Maknanya masyarakat akan berkumpul di tempat, mencari tempat berkumpul di lain tempat, bukan walaupun orang yang kuat tadi merasakan dia begitu confident boleh paksakan kebenaran itu, kebatilan dia tu hak, tetapi orang tak akan berkiblat kepada dia. Jadi pergerakan manusia itu sendiri akan berlaku revolusi baru, kebangkitan baru akan reject. Cuma sekarang hulul ataupun penyelesaian siasi itu masih ada yang memberi gambaran yang walaupun keliru, ada ruang, ada harapan, masih jadi mana berpaut-paut, cuba mencari tempat-tempat berpaut. Tetapi lama kelamaan ialah ini proses perubahan manusia, masyarakat, dunia dan sebagainya. Dia akan target masa sehari dua, target masa yang panjang dan lama. Kisah satu bangsa yang hapus ni pun dia satu bangsa yang berjuang, bunuh, dan bukan sekali berlaku. Jadi apa yang akan mungkin sumbangan besar yang akan diberikan oleh rakyat Gaza sendiri ataupun rakyat Palestin, satu sumbangan yang besar kepada perubahan dunia. Maknanya seolah-olah ilham kebangkitan baru, kebangkitan manusia. Tapi pada satu sudut juga, Ustaz, pada sudut sejarahnya pun saya rasakan kuasa-kuasa besar barat lah, kalau kita kata hari ni pun dia sedar realiti tu. Dia sedar tentang sunnah sosial tu lah yang kita sebutkan tadi kan, soalannya tu. Akhirnya dia pun akan sentiasa melakukan reform, berlakulah berubah lagi pemindahan kuasa pada orang lain, sesama dia lah kan, pada pihak seterusnya, dan berlaku pembaharuan ideologi, pemikiran dan sebagainya, supaya dia pun tahu jika inilah sunnahnya, untuk dia kekal relevan dan dia kekal wujud sebagai satu kuasa yang kuasai. Jadi dia perlu interaksi lah dengan realiti tersebut kan, realiti perubahan-perubahan yang kehendak masyarakat tu. Nak bertahan boleh lah, tapi dia senang lah. Cuma kita tengok, perhatikan jugalah benda ni. Maknanya kalau dalam fasa yang ada hari ni, mungkin kalau kita bercakap tentang kita tengoklah islah yang juz'i ni mungkin tak akan kekal, sebab tuntutan masyarakat akan datang, dia tak akan tuntut islah, dia akan tuntut revolusi terus, perubahan total terus, sistem rejim total terus. Jadi mana keadaan yang berlaku, kalau kita tengok pada angle kebenaran yang sebenarnya, maknanya unjuran walaupun kita belum dapat conclude bentuk dan sebagainya, tapi apa yang sedang berlaku kita boleh nilai dan boleh baca bahawa masyarakat, manusia akan menuntut perubahan yang total. Jadi maknanya
tak adalah pesimis. Maknanya wujud fursah, wujud satu peluang. peluang. Maknanya kalau kita nak tengok maknanya dari sudut yang lebih besar, apa yang dipersembahkan oleh rakyat Palestin dan Gaza ini adalah akan jadi besar. Akan jadi besar. Sebab itu saya cakap, tujuan kita sebut Sirak ini siapa yang menang. Kalau kita tanya soalan yang akan lebih besar lagi, adakah pasti kita nak kata orang yang berkuasa itu menang, yang Ghartasa hari ini akan menang, ataupun masyarakat dunia akan menang? Jadi saya lebih positif dengan masyarakat dunia akan menang. Jadi tindakan yang dan bukan saya cakap saja, ramai pemimpin-pemimpin termasuk daripada bekas-bekas yang Zionis pun bercakap tentang benda yang sama. Maknanya apa cara yang dilakukan polisi, politik dan cara pendekatan gersang yang dipakai oleh Yahudi, Zionis dan Amerika sekarang ni akan menyebabkan kejatuhan mereka sendiri. Takkan boleh bertahan. Dia tak akan boleh survive. Jadi sebab tu kita kata, kalau kita faham betul-betul, maknanya kita tidak harus pergi pada tatbik. Maksudnya bukan pilihannya tatbik. Pilihan tatbik adalah, ataupun normalisasi itu adalah pilihan yang tak popular sebenarnya. Dan tak popular sebenarnya. Tapi bila sampai masanya, mungkin itulah yang kita kata wallah alam lah, ini kita kata mungkin saja. Mungkin sebab itulah pengorbanan itu yang paksa diberikan oleh rakyat Palestin. Sebab daya sedar yang masih belum cukup tinggi. Jadi Tuhan nak bagikan perubahan itu perlukan kepada pengorbanan dan ialah jadi pemicu. Dia diletakkan di situ dan Tuhan pilih. Walaupun nampak pada zahir fizikalnya nampak tersangsara dan susah dan sebagainya, tapi Tuhan pilih dia untuk berada di tempat yang tinggi di sisi dia. Mainkan peranan yang mulia dalam perjalanan basyariah keseluruhannya. Jadi itu angle kalau kita beriman lah, kalau kita percaya bahawa hak itu tetap hak tidak boleh dia menepelik. Mana sirat akhirnya, walaupun kita menepelik tak mana pun, kita akan boleh beli masa, tetapi akhirnya hak akan tetap menang. Hak akan tetap menjadi hak. Hak tak boleh dia menepelik. Ini mungkin tak tahu adakah soalan yang jumping ke ataupun relevan. Kalau tak relevan kita boleh tutup je lah kot. Macam orang kata, macam mana sampai nanti tahap bila sampai Dajjal muncul kan? Boleh kata hampir semua manusia masa tu akhirnya dah bertukar dah neraca kan? Maknanya yang hak tu telah diterima kan? Dan yang batil itu telah diterima. Yang batil itulah telah diterima sebagai hak. Kan? Maknanya adakah ketika itu kemanusiaan itu sendiri pun dah hilang magnet graviti kepada kebenaran ke, ataupun bermakna macam mana? Boleh kita faham. Maknanya boleh kita faham. Mana kalau kita nak faham dengan kalau sabit lah maknanya itu. Makna sabit maknanya itu kita boleh faham lah, sirat ini akan berpanjangan tak mana lagi. And maknanya wahyu manusia itu akan terus tidur ataupun terus lalai. Satu senario yang boleh berlaku. Mungkin satu senario jadi pengorbanan lebih besar lagi mungkin akan berlaku. Itu apa nama ni, tak mustahil benda tu berlaku macam tu. Dan ini mungkin ini makna perbincangan kita ini mencerahkan benda tu. Memahamkan apa sebenarnya di mana keduduk. Seolah-olah ini adalah intro kepada kemunculan Dajjal. Setengah kata inilah dia. Tapi mungkin kalaupun bukan inilah dia, inilah yang berlaku, dan kita akan faham pada yang disebutlah hadis tu boleh berlaku begitu. Maknanya tamhid. Kemungkinan kalau lah ini pun tak sedar apa yang berlaku ni tak sedar lagi dan sebagainya, mungkin itulah yang baru menyedarkan lanjutan kepada apa yang ni. Tapi maknanya tujuan kita, perbincangan kita ni adalah untuk mencerahkan benda ni. Nampak tak apa yang sedang berlaku,
sebagaimana sepatutnya kita nampak. Hanya kebenaran ini bukan soal naratif mana yang berjaya menunjukkan dia benar semata-mata. Dia benar itu ialah benar. Benar tetap benar. Maknanya apa yang dilakukan selama ini adalah satu propaganda, manipulasi dan sebagainya untuk menipu basyariah, menipu manusia untuk menganggap yang salah itu benar. Mana ini yang sebenarnya sedang berlaku sepanjang sejarah. Itulah. Yang ditonjolkan oleh sirah yang pertemuan yang sedang berlaku sekarang sebenarnya bukan berlaku pada hari ini. Bukan dia berlaku pada hari ini, dia bermula daripada dulu. Bermula daripada ratusan tahun dulu untuk membentuk satu naratif bahawa yang batil itu benar. Dan hari ini kita nampak betul-betul inilah sebenarnya sedang berlaku. Tapi adakah itu yang akan menjadi kesudahan kepada manusia? Sejarah manusia? Tidak, bukan itu akan jadi kesudahan manusia. Jadi ini adalah satu fasa kitaran perjuangan manusia. Kan? Tapi adakah kebatilan itu akan kalah? Jadi maknanya perjuangan kebenaran itu, kemunculan kebenaran itu ambil masa lama. Kan? Maknanya kebenaran itu akan muncul dan tertegak dan begitu gini akan ambil masa yang begitu panjang dan begitu lama. Tapi itulah sejarah, hakikat sejarahnya. Dan secara hakikatnya pun kebenaran nak muncul dia kena kuat juga. Dia pun kena tabiat kemanusiaan itu. Kena mengambil juga paksi-paksi kekuatan seperti mana hari ini. Itulah kita kata maknanya perlunya kita faham benda yang sebenar ni. Realiti sebenar. Kita pun fikir kita nak bawa kebenaran tapi kita tak faham sunnah kebenaran tu. Kan? Maknanya bila berdepan dengan monopolik kekuatan, kita kena ada kekuatan untuk menjelaskan kebenaran. Menegakkan kebenaran, menjadikan kebenaran itu benar. Tak mungkin kita menjadikan kebenaran itu benar tanpa kekuatan. Kalaulah kekuatan telah monopolik yang batil itu menjadi benar. Jadi sirak pada menentukan benar itu ya sebenarnya sirak. Sebenarnya sama ada orang yang batil itu mengaku cuba menidakkan, tapi mereka tak boleh menidakkan kerana kebenaran tetap wujud. Kalau benar itu tidak wujud, kenapa dia nak monopolik? Kenapa dia nak monopolik? Kenapa nak ambil alih? Ambil alih benda tu. Kenapa nak ambil alih kebenaran itu kalau kebenaran itu tidak perlu dan tidak wujud dan hakikatnya tidak ada, tidak exist. Sebab yang mengimbangi, menjadikan kedudukan manusia ini kukuh, tetap dan sebagainya adalah paksi kebenaran. Jadi dan dengan ada tertegaknya kebenaran, mana manusia rasa secure, rasa selamat, rasa aman, rasa keadilan dia diperolehi, hak dia dijaga dan sebagainya. Barulah masyarakat, barulah keadilan ataupun kebahagiaan itu dapat muncul, dirasai oleh manusia. Jadi sekarang ni sebenarnya fenomena-fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita yang skala besar, skala kecil, dalam masyarakat kecil, tempatan dan komuniti berlaku apabila sebenarnya bila hilangnya faktor kebenaran itu dalam muamalah. Kebenaran tu tidak ditegakkan ataupun tidak diberi tempatnya dalam muamalah, dalam pelaksanaan hukum, dalam pelaksanaan perbuatan dasar, dalam pergaulan, dalam segala benda lah, menjalankan kuasa, dan salah guna kuasa, dan rasuah. Semua tu adalah berkaitan kepada ternafinya kebenaran daripada wujud, exist. Bila ternafinya kebenaran tu wujud, exist, maksudnya ada faktor lain yang masuk campur menyebabkan maknanya dikompromiskan kebenaran. Bila kompromis hak, maka orang yang terlibat akan rasa dia dah terancam.
kan. Jadi semua sistem, semua yang sebenarnya dihadapi yang dalam menyusung atur kehidupan kita ni sepatutnya menjurus ke arah kebenaran itu. Jadi besarnya pertemuan kita perlu lihat kepada pertemuan naratif ini dalam konteks kesan kepada kebenaran itu sendiri dan kepada kemanusiaan itu sendiri, realiti hidup manusia dalam mencari kebahagiaan yang mereka mahukan. Kan? Itu skala sebenar apa patutnya kita lihat. Semua berita-berita yang sekarang perkembangan yang sedang berlaku ni lah. Jadi kita hanya kita cuba nak ambil contoh besar supaya mudah nampak, apa yang kita nak cerita tadi tu cerita besar. Memang dia dah nampak lah. Tapi sebenarnya benda yang sama kalau kita kecil skala kan, Malaysia kecil sebenarnya benda yang sama. Dalam keluarga pun sama. Kan? Kalau katalah anak adik-beradik gaduh, mak pak masuk campur satu pihak saja, kan? Orang satu ni kata dia akan tidak adil. Dia akan hak dia akan terabai dan sebagainya. Dan dia lama-lama menyendiri dan sebagainya. Dia rasa tak secure dalam rumah tu. Contoh kecil di keluarga. Kalau berkawan gitu juga. Dituduh, digitu, digini, dibuli. Dan rasa tak aman dan tak sebagainya. Jadi sirok kebenaran ini, pertambungan naratif antara naratif kebenaran ini adalah pertemuan yang sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kehidupan kita sebenarnya. Dan sebetulnya kalau kita faham ni, barulah kita boleh faham kenapa fitnah, biasa sebut fitnah lebih teruk daripada bunuh macam dalam Quran sebut. Sebab sebenarnya inilah hakikat makna fitnah. Kerana kita nampak fitnah ni dalam isu kecil antara dua individu sekadar satu sama, tapi dia boleh difahami dalam rangka paling asas sehinggalah pada realiti pada hari inilah kan, seolah-olah difitnah pejuang pembebasan Palestin tu sebagai satu cuba mencabar hak dan sebagainya kat situ kan. Itu pun satu bentuk fitnah dan itulah sebenarnya satu bentuk saya rasa satu ancaman yang paling besar kepada kemanusiaan, boleh mengancam dan merugikan. Dia sebenarnya maksud fitnah kat situ ialah orang kuat memaksakan kebenaran. Itu lebih teruk daripada membunuh. Maknanya keadaan yang kita ceritakan tadi tu, maknanya orang yang memaksakan kebatilan untuk dianggap sebagai hak secara kekuatan, itu adalah fitnah. Sebab tu berjuang menolak fitnah itu lebih ringan daripada fitnah itu. And itu sebenarnya fitnah. Fitnah itulah keadaan fitnah. Maknanya semua keadaan tadi adalah fitnah. Semua keadaan yang memberikan yang monopolik kebatilan untuk dianggap kebenaran, itu semuanya fitnah. Itulah fitnah. Dan fitnah itu hendaklah ditolak sehingga kamu perlu berjihad, walaupun mungkin korban nyawa, walaupun terpaksa korban nyawa. Itu lebih ringan daripada masalah sebenar monopolik kebenaran. Sebab monopolik kebenaran itu merosakkan semua sistem masyarakat dan menjadikan semua orang rasa tidak aman. Dan masyarakat akan jadi huru-hara seluruhnya. Bukan mengorbankan orang hari ini, mengorbankan generasi akan datang sekali. Bergenerasi fasad. Jadi sebab itu falsafah jihad kepada ni sangat suci. Falsafah kenapa jihad itu difardukan sangat suci. Kerana menegakkan kebenaran dan menolak fitnah. Supaya manusia ni tidak lagi dimonopolik. Barulah faham ayat apa? Hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah. Dia orang tak faham. Sebab itu saya selalu bawa mafhum inilah. Sebab ayat itu sendiri mafhum gitu. Ayat itu sendiri, siap ayat itu memberi makna itu. Tapi orang terjemah fitnah dengan makna lain. Padahal makna dia itu.
Kan? Bila orang kafir memerintah orang Islam, Itulah jadi fitnah. itulah fitnah. Kan? Sebab dia akan menukar semua mawazin. Sistem. Neraca tu. Dia mengubah segala neraca. Kan? Yang batil jadi hak, yang hak jadi batil. Dan paksa orang menerima bahawa yang hak itu batil, dan yang batil itu hak. Dengan kekuatan, dengan kuasa, dengan pengaruh, dengan keuangan dan sebagainya. Jadi inilah fenomena sebenar yang sedang kita hadapi, dan itulah perubahan sebenar yang perlu kita dambakan. Dan kalau kita faham benda ni, kita boleh faham ruh perjuangan kita yang sebenarnya, kan? Bukanlah kata dengan mafhum syariah yang kadang dipahami divide dengan sempit, tetapi syariah dengan mafhum yang luas dan besar, menegakkan hak, mengembalikan neraca kebenaran, mengembalikan neraca kebenaran kepada manusia di tempat yang tertinggi. Kan? Boleh, insya-Allah. Itu sangat jelas satu statement besar yang saya rasa lah kalau orang biasa akan bincangkan. Jadi maknanya apa benda yang keluarnya apa daripada benda tu kan. Itu mungkin satu siri yang lain. Kita tapi di sini memang arasnya untuk kita ni memahaminya secara dalam pemikiran kita, apa yang kita faham. Ini wacana kita, ini podcast kita. Podcast kita pada arah situ. Bukan bincang teknikal lah. Itu tak bincang teknikal lah. Nak agih-agih makanan ke semua tu. Itu bukan kat sini lah tempat bincangan dia. Tak masalah. Tapi bukan kita punya intipati perbincangan. Tapi kita nak lihat fenomena yang berlaku ni dengan kacamata yang betul. Itu betul, itu fokus kita. Dan mungkin kalau saya nak tambah, kadang-kadang orang anggap kalau macam tu ni untuk level pemikiran dia, maknanya tak apalah, teruskan ni. Yang sebenar bagi impact tu yang benda-benda lain yang orang tindakan yang orang buat ni orang tak faham. Macam dia kalau dalam enjin kereta kan, maknanya memanglah sedap bawa, sedap tak sedap tu ditentukan oleh apa yang berlaku sebenar-benar dalam lubuk enjin tu. Maknanya lubuk enjin tu di sini, kalau orang faham perkara tu dengan betul di sini, overall tu baru berjalan lancar segala sistem dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang hari ni orang terus jumping nak buat action yang cuba untuk tak apa, yang penting kita buat something kan. Akhirnya rupanya masuk juga dalam lubang biawak. Boleh lah buat, tapi buang masa kan. Boleh buang masa sebab anda boleh nak pergi mana-mana. Yang penting kita ada amal buat masuk kubur tak? Amal buat masuk kubur. Yalah, buat amal yang nak masuk kubur tu amal yang betul, yang kekal, yang jariah. Watawasau bil haq lah. Sebab tu al-haq tu ditaarifkan sebagai as-sabit. Hak itu yang kekal, yang tetap. Sifat subut dengan sifat hak tu sekali, dia tak pisah. Tak mungkin ada hak tapi tak subut. Jadi kalau kita nak buat apa pun boleh, maksudnya cara apa yang kita nak buat, tapi mestilah bertitik tolak daripada hak. Tapi hak tu kat mana? Kita nak buat kerja, membuat boleh. Tapi kita buat tu betul ke tak betul? Soal kebenaran, tapi kena tahu dulu benarnya macam mana. Benarnya lagu mana? Macam mana? Jadi nak tegak kebenaran, tapi kebenaran tu tak tahu lagu mana. Macam biasa, macam Abdul Qadir Jailani kata, nak ajak jumpa Tuhan tapi Tuhan tak kenal mana. Da'i nak ajak orang jumpa Tuhan, dia pun tak kenal Tuhan. Macam mana nak ajak? Nak menyeru kepada kebenaran pun dia tak tahu. Betul tak? Ingat kau betul dah, rupanya tak betul. Dah buang masa macam mana? Kalau kita kira usia kita dengan kemerdekaan kita dah lama mana dah. Betul tak? Jadi kalau kita tak ketat ni, jual sia-sia. Mungkinlah dapat pahala niat baik lah. Yub'atsun ala niyatihim. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Rasa tu kot kita punya perbincangan. Mungkin ringkas hari ni. Sejam tapi padat. Padat. Konseptual. Orang dengar tu kena pause-pause lah.
ulang sikit kesimpulan dia yang kita bincang besar tadi tu untuk menzahirkan satu maknanya sirat kebenaran. Kan? Jadi bukanlah nak pergi terlalu falsafah sangat jauh ke sana, tapi untuk memperbetulkan gaya cara fikir. Kadang-kadang kita dah imani, memang dah ni pun cuma diperjelaskan dan diperdalamkan lagi kefahaman tersebut supaya difahami dengan betul lah. Ya. Okay, terima kasih semua. Jazakumullah khair. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.